Korang tahu sebenarnya Bukit Melawati ada dua muzium, iaitu Muzium Sejarah Daerah Kuala Selangor dan Muzium Permainan Tradisional. Ia terletak di Bukit Melawati, kawasan bersejarah yang pernah menjadi pusat pemerintah Kesultanan Selangor. Kuala Selangor pernah menjadi pusat pemerintahan awal bagi Kesultanan Selangor sebelum berpindah ke Kelang dan akhirnya ke Kuala Lumpur. Bukit Melawati menjadi saksi kepada pelbagai peristiwa penting termasuk peperangan antara orang Melayu dan Belanda pada abad ke-18. Di sini kita boleh lihat asal-usul nama Kuala Selangor, daerah bersejarah yang terletak di muara Sungai Selangor. Nama ini berasal daripada kedudukannya di Kuala Sungai dan perkataan Selangor yang dipercayai datang daripada kisah lama pemburu dan binatang buruan. Selain itu, kita boleh lihat bermacam-macam artifak lama seperti meriam, peta lama, pakaian perang dan dokumen kerajaan dulu-dulu. Muzium ini juga menceritakan kisah perjuangan rakyat menentang penjajah. Memang seronok sebab kita dapat tahu macam mana orang dahulu pertahankan negeri Selangor. Seperti yang anda lihat, Selangor terbahagi kepada 9 daerah utama, iaitu Kelang, Kuala Selangor, Sabak Benam, Hulu Selangor, Kuala Langat, Sepang, Hulu Langat, Gombak dan Petali. Setiap daerah mempunyai pentadbiran sendiri di bawah pejabat daerah dan tanah. Dahulunya, Bukit Melawati menjadi kubu pertahanan penting Kerajaan Selangor ketika menentang serangan Belanda dan Bugis pada abad ke-18. Di atas bukit ini, kita boleh melihat peninggalan sejarah seperti meriam lama, benteng batu dan perigi beracun. Selain sejarahnya, Bukit Melawati juga terkenal dengan kehadiran lotong perak atau silver leaf monkeys. Haiwan ini jinak dan sering menjadi tarikan pelancong terutama pada hujung minggu. Where are you from and what's your name? Yeah, I'm from Italy and I'm Matteo. Okay, how do you know about this place? From our guide in Italy. She made our trip for the honeymoon. So you came here for your honeymoon? Yeah, before in Bali, after here, and after that in Perinsan Island. Oh, okay, nice. And what do you enjoy about this place? So we stay just in Kuala Lumpur. Oh, okay. So we enjoy the life over there. So that is totally different from big city. Yeah. Okay. So you like a lot of monkeys, is it? I don't know. I think she will feel comfortable over here. Okay. Okay, that's it. Thank you. You're welcome. Thank you very much. You're welcome. Say hi. Where are you from? We are from China. China. Okay. How do you know this place? My driver. Your driver told you. So, what do you enjoy about this place? I think it's it's nature. It's beautiful. Okay. So, is this your family also? Yes. Okay. Thank you. Hi. Seterusnya, kami ke Muzium Permainan yang juga terletak di Bukit Melawati. Muzium ini mempamerkan pelbagai jenis permainan tradisional Melayu seperti congkak, gasing dan wau. Ia mengingatkan kita tentang zaman kanak-kanak dan budaya warisan yang semakin dilupakan.
sejarah tetapi juga menghargai perjuangan generasi terdahulu yang membentuk identiti Selangor hari ini. Bye.